Syah. Ni yang jadi bahagian belakang. Diam, tapi bukan sebarang diam. Tsunami datang, jangan kau Halo. Hari ni malam sebelum raya. Okay. Lipstick pun dah hilang. Baru lepas pergi berjalan-jalan. And then tiba-tiba jeng jeng jeng. Pakai. Jeng jeng jeng. Ada yang pertama, mic pink, tudung pink, baju pink. Pink. Segala-galanya pink. Sampai I pun pink. Okay. Situ pula. Say hi to my vlog. Hi. YouTube is it? YouTube. Hi YouTube. Selamat Hari Raya, Eid Mubarak. Oh tak belum. Sekarang kita berada di Senawang, di kampung kita. Kita sambung. Kita sekarang berada di Negeri Sembilan Senawang, di kampung kita. So basically ni kita betul lah, sebenarnya kita tak ada kampung. Kita tak ada kampung, boleh lah kita kampung lah. Oh my god. Kita orang bertiga singlet. Jangan bagi tahu kan semua orang datang. Ini Sarah nak buat drama apa? Dia kena mentally prepare. Sarah nak buat drama apa hari ni? Tapi depan family I macam solat Jumaat. Kau macam dah besar sangat tak main? Kita dah lama tak pakai lemang kan? Itulah, ada lagi guys tu. 2 tahun dah. Ada lagi? Tak, kita orang buat tu sandar mercun. Oh. Tu. Nak pasang. Peluru perpendu. Jauh nanti. Oh, disorang ke? Kalau dah tak bangun malam, dah besar sikit lagi, kita dah tak nak mana lagi. Budak kecil kan tidur. Tapi tak rindu baby ke? Rindu. Tapi mengenangkan anaknya. She dah steady je. Kamu cakap steady. Tukar hijau kan dia. Mak kau hijau. Ke mikrofonnya? Hello. Bodoh yang kau buat ni. Awak baru sampai. Okay. Ni kenapa buka lagi? Dia punya mic dekat sini. Ke dekat sini? Sini Oh. Okay ni Oh, itu macam ke? First kali.
So you have to answer that. No, everyone lah answer. Okay. Fake being injured to get money from lawsuit. Never. Never. No. Asal tak dengar je kot. Ada dah. So sini ada. Okay. Taken a nap and missed all my classes for the day. Yes, I have. Tak pernah. Masa bulan puasa, pernah miss kerja. Kerja? Lagi teruk. Terbangun pukul 11.30. Wow. Pagi. Pagi. Pernah tapi pergi juga. Sebab hari tu stop take. So memang tak boleh nak skip benda tu. Kita nasib baik sebab masa terbangun lambat tu, pagi tu ada town hall. Oh. So tak ada siapa bekerja. So faham. I was safe. Okay. Next. Hired a personal trainer because they were hard. Tak pernah. Tak. No? Pernah? When? Witness a crime and done nothing about it. Witness a crime ah? Masalahnya dia nak Boleh post lah. kat YouTube tau, so kena be careful. Oh ya. Boleh lah. Tapi kalau tak kalau pernah, tak pernah, kalau tak pernah. tu skip je lah. Tak pernah. Skip je lah. Kalau pernah pun just apa cut. Tak pernah, no. We are concerned citizen. Witness lah. Sebab kita orang most of the time spend masa dengan family kat rumah. So Okay. Next Nuri pula. orang rasa macam pernah tapi sebab orang lain dan take action so macam seen a ghost. Yeah, seen one. Tak. Seriously? Shadow je lah. Tapi macam dengar-dengar tu ada but nampak tak pernah. And I hope tak nampak juga in future. I seen one before tapi shadow lah kan. Shadow juga. Yang Ica pernah? Ica cerita dia best. Tell him. Lama cerita dia. Yang paling scary dekat rumah saya kat Kelantan, kat Kelantan. Buka pintu. Kita orang ada 5 room. So buka pintu, ada orang lalu. Pandang, rumah. bersenyum. Oh, lucu. Sorry. Tapi rupa dia normal, dia pakai t-shirt, pakai Oh, nampak macam orang je lah. dia senyum. Lepas tu dia masuk bilik depan. Bilik depan Kan tu dia tak ada orang. dia menyamar je kawan kau tu. Tak, dia masuk bilik depan tu tak ada orang. Lepas tu masuklah balik pintu sebab masuk bilik because selalunya my room housemate dia bawa kawan dia. Tapi masa tu malam tu dia orang balik semua. Tanya ada tak kawan yang datang. Dia tak ada. So, macam seorang je. I was alone masa tu. Sampai sekarang tak tahu siapa tu. Dia pakcik bawa cangkul. Tarik cangkul. Tarik. Tapi tu tak nampak tu dengar bunyi cangkul serik. Rumah haunted. Semuanya di Kelantan. Kena kerja. Ica kan? Tak apalah kita flip benda yang sama juga. Semua orang baca. Ni dah ni. We don't have nuts. We don't have nuts. Okay lah, saya buat sama lah. Kau pernah? Kau pernah apa ni? Tiba pula ada tangan jantan ke situ. Kau pernah kena sepak ke? Ni, dia tak tahu sepak apa. Pernah? Dengan siapa? Oh, main bola. Had an accident during my driving test. Tak pernah. Masa belajar tu. Tak pernah. Naik Macam club je lah. Pernah? Sekejap, testing driving test tak pernah. Outside driving test pernah? Kau pernah kan? Outside driving test pernah. Acik Syam cerita. Dia banyak kali. Habis kita bersona. Even depan rumah. Tak, masa driving test tu yang zigzag tu kan. Kan terbalik ke kereta? Tak. Tak, orang terlajak ke depan. So, benda tu kan tak boleh nak reverse. So, macam tak pelak-pelak kerja brong dah. Langgar apa? Bisa untuk langgar. Macam whatever. Kenapa tak boleh reverse pula? Memang boleh macam tu. Kalau reverse double. So, kita in a way whatever lah. Bijak. Microphone. Mic. Saja. Start a serious fire. Tak.
course tak, gila kau masuk penjara kan. Not serious lah tapi dia Masuk penjara kan. Apa? yang orang ni lah orang panaskan bayang Brazil tu. Microwave. Dia kita orang tengah makan and then microwave tu dia kau terlupa letak keluar. Bayang kertas Brazil tu kan rangup. Pasal ada tisu. Tisu tu dia tak keluarkan. Lepas tu letak. Lepas tu Lagi-lagi panggil sekarang orang. kau pada api. Tapi I know your family pernah start a fire Lisa. kat your kebun. Oh tu itu mak dengan bapak. Lagi tu. Sampai bomba kan? Sampai kena kau bomba. Takkan mak bakar rumput. Yang tu panas berangin. Api tu pindah pergi. Oh, you nak kau tak ada masa tu? Apa bahasa? Keturunan nampaknya benda ni. What is that? Cop a feel on the subway? Tak lah. Menabur orang. I don't think so. Lain. Oh, meraba ke? Vomited on roller coaster. Tak. Oh, never. Pernah naik roller coaster? Pernah Tak je. pernah. Tapi Kat mana? tak rasa semua. Genting. Kita ada, Sawi Lagu ada. Siapa berani je kat Samuel Jagung? Oi. Scary lah tempat tu. Tak tahu tak. Beat in a fight with a taxi driver. Yes. Why? Dia disgusting. Why? Masa kita sekolah, kita form 5. Pakcik tua dia cakap about marah dia. Awak kena tahu benda ni. Nanti awak kahwin. Saya cakap lah. Saya tak nak cakap dengan pakcik. Biasa cakap dengan bapak saya. Awak kena tahu. Disgusting. Ke driver komunis. Dia tiba cakap pasal kapitalisme. Politik punya driver ni. Politician. Create a fake Twitter or Facebook account to stalk on another person. Of course. I have a ton of fake account for IG and TikTok untuk someone. TikTok juga. Rasa macam aku tak nak orang tahu aku ni stalker. Tapi kenapa stop? Sebab saya nak tahu. Apa? Curious, Guy or girl? You stop. Girl. Ya, girl. Dua-dua lah tu. Tapi itu semua girl pernah macam contoh macam ex I do cheated on me kan. So dia pun tahu aku Justify. Kau? Tak tahu nak. Kau? tak ada. Ada? Ada stop. Ada. Tapi yang bodohnya kan. Orang dalam tak stalk. So orang kira Terpaksa. macam letak profil orang dan nama. Kita orang pergi stalk. Betul? Orang lupa. Kadang-kadang kan kalau diorang retweet, kita like, diorang dapat notification. Pergi like semua. Bodoh lah. Kusuk lelaki ke perempuan? Dah mess. Apa kau? Belajar daripada tu. Kau belajar kau sebelah. Dia private lah. Masa dia tahu malunya jadi kau. Tak apalah. Orang stop pakai medical. Biar kita tahu. I don't care. You don't care. Know that I'm stalking you. I'm liking your photo right now. Pergi yang 2016 dan like. Nama Muhammad Arnab. Ayo, psycho je kau. Ada. Cuma I don't do this kind of thing ah. TikTok ni apa? Ni. Lemak kat pinggang tu. Macam tak. Tak best lah. Kita nak discuss spoken out during a wedding ceremony. Tak, kita pun ada. Kita pun ada ayat objek. Lain. Play video games for entire day without leaving the house. Kau pernah kan? Playing video games. Pernah? Game scene. Main sim. Betul. Main Seberang. daripada 10 pagi sampai 6 pagi esok. Kalau main Sims apa? Rumah sebenarnya. Sim kan just buat rumah. Baru masa macam you in relationship, you kahwin, macam best. Imagination. 6 pagi esok. Apa gila? Macam khayal main Sims. Dia ya. I don't know what that is. Macam okay.
Tak dengar ke tak? Ibu dengar? Aku tak main Tinder. Met someone From what? From Tinder in real life. from online dating. Online dating. Tak pernah. So kira korang macam Yang bagi orang benda tu. siapa macam accidentally terjumpa kan memang plan untuk date. Yang Plan jumpa untuk date. time main badminton. Tapi jumpa through online dating tapi jumpa untuk date. Tapi tak serius pun. Tak pernah. So macam korang chatting-chatting dah tak jumpa. Tak Asal nak chatting. beritamu? Oh tak ada Tinder. Padahal dulu je. Berjaya tak berjaya lah sebab dah. Annoying orang tu. Dia lebih kepada Macam one nak night kenal stand orang. kan. Macam Allah seronok dia minta aku. Yang tak senonoh tak lain lah. Biasa minta orang cerita benda-benda yang pelik ke macam Mana ajar buat macam Siapa je bisnes? yang rose gold tu buat. Sering tu apa? Had a fling during Yang fling. tutup Fling ni apa? front. Satu Tiga tu. Ni. thank you. ya. I like your perfume. Perfume apa ni? Perfume apa ni? Ni perfume mahal. Kau perfume kan? Perfume apa? Pakai dua buku. Perfume apa? Awal saiz dengan offline. Tak boleh. Sedap tu. Ya, dia bawa arang. Fling ada. Mr. Strip. Bisnes je sama dengan Macam ada je. Fling ah. Sering tu apa? Boleh lah. Kau scan dia. No, no. Dia fling tu apa? Boleh lah. Berkenalan lah. Tapi, berkenalan lah. Pergi Kanu. So, jumpa orang kat situ. Sepanjang masa kat situ makan dengan dia semua. Tapi sebab dia office dekat Ketih, kita kat KL. So after kita balik tu dah tak ni lah. Cuma chat dekat Microsoft Teams sekejap je. Masa tak ada dah. Tu fling ke? Baru macam kejap je kan. Read on Netflix without leaving the house for days. Yes. More than 4 days. Ada ambil cuti seminggu. Lepas tu binge cerita. Lepas tu order in. Oh my god, that's my favourite thing to do. Habis hari dah. 4 days. Pernah? Been caught enhancing my resume. Apa tu? Update resume dekat office. Lepas tu kantoi. Tak pernah. Sebab I siap print lagi kat office. Siap print. Tak pernah. Kau? Jadi, We changed by a cup. lipas. Lipas kat mana? Tahu budak-budak tu? Nurul. Adit. Oh, Adit. Amboi. Main Tak tu. pernah change by a cup ke? Ni. Jangan dekat ikan tu. Nanti ikan tu balik. Change bersama. Tak. Change bersama dengan cup pun adalah. Yes. Apa ni? Pernah? Oh, ada banyak ending. Masa tengah skip perut. Right. Masa skip perut. Masa dah besar. Dah besar lah ke office. Lepas tu tengah meeting masa tu bersin. Ya Allah. So I feel like lepas tu keluar lah excuse myself. Tak ada. Orang masa tu melawat Cik Nisim. Lepas tu minum dekat kedai-kedai Indon lah. Terus aku pergi gila. Nasib baik sebelum nak masuk highway tak ada petrol kan. Pergi kat situ. Elok-elok sampai tutup pintu. Dalam. Tapi tetaplah juga lepaskan yang selebihnya. Dalam petrol tu satu je tangan kan. I throw away that. Ini love ya drug dealer.
Yes. Pernah. Macam mana korang tahu dia drug dealer? YouTube lah. Just I don't want to mention just found out and break up with him. Tu je. Kita tak tahu. Dah start dating dengan dia baru kawan dia bagi tahu. Baru I'm like, oh okay. So tu pelik. So masa dengan dia, masa tu sekolah menengah. Minat dia sebab kali. Tapi dia banyak duit. Dia baik. Majority dia orang baik kan. So spoken. Lepas tu spend duit macam main. Pelik macam mana kau banyak duit dalam sekolah. So I found out. I je suka dia. Oh, crush. Macam one sided. Tak ada orang nak gila macam ni kot. You know our first name basis is. Ini semua pakai apa sih? Itu normal bagi dia orang tak. But it's strict. Tak tahu nak like it on someone at a funeral. Tak. Kau ni kena apa? Salih boleh lah. Kita tak. Movie with total saja. Yes. Ada. Housemate. Tak kenal lah. Kau diam je kan? Masa dah bilik. Accidentally flash myself in public. Crush maksudnya. Terselak. Banyak kali. Banyak kali. Tersilak kain tu. Mana? Banyak kali. Silap apa? Kaki. Silap kaki. Lepas tu nak buka bin daripada tu. Silap. Tak pernah. Dia tersilap tersama kisah pun. Itu something out of pocket. Oh no. Kau pernah ke? Hampir nak jadi garbage tapi aku makan. Okay. Pernah? Tak. Oh ya. Kiranya macam Ica terinfluence juga lah dengan kawan punya advice. Ke macam sebab memang betul kawan tu punya reason tu suka? Maybe valid reason lah. Sebabkan this guy, I lost a lot of my friends. So my friend kata if you nak jadi gang balik, dump him because he's not a very nice person lah. So I did. Kan kira betul lah kan? Ha? Dia umur 33 tak payah tanya dah belakang. Dia macam dah terlampau banyak pengalaman dah. Kau pernah dah? Tapi orang friend tu lah. The friend. Kau dengan tu kan? Aduh. Ya, banyak lah. Dia rupanya check out abang ipar aku. Tapi ada shopping punya. Macam Syazwan. Agak ada Syazwan mesti tahu. Dia berapa lama tu dia ada? Oh baru lagi. Rasa macam last year lah aku cakap. Oh baru bulan berapa kan? Ya. Selama ni time raya dia cakap Syazwan. Apa ni? Light to the benar? Light to the police. Why? Kau like apa? Orang ni yang pula-pula saya dalam kamera lain je. Alam susah-susah. Spesial lah. Dia sembahyang. Kaya dia. Tak adalah sama sangat tapi spesial. Mami. Sembahyang. Mami. Azira suka menantu mak. Macam mana tu? Menantu yang mana? Satu je menantu. Siapa ni? Boyfriend dia. Cabang. Selama ni dia cakap abang kan. Mana? Oh, Johor. Ya. Cabang. Dah balik dah. I see you guys into the next episode. Didi.